Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni kita orang on the way ke Batu Sangkar. Pergi jalan sama. Ayah, driver kita hari ni special, import dari Malaysia. Aiba. So kita orang on the way nak pergi Batu Sangkar. Ada Iba, ada abang, ada mak, Pengaruyung Batu Sangkar. ada mama, ada Dapel, ada ayah. Jadi kita orang pakai waist. Dapel bawa. Bismillah, semoga dipermudahkan. Nanti kita dah sampai, kita akan sambung buat video. Iba cakap jangan lupa pergi ke Minangkabau. Iba, kecek lah. Jangan lupa pergi ke Minangkabau. Bukan, jangan lupa subscribe Dapat YouTube Opino Now. Nuk Nov. YouTube Nuk Nov cakap. Okey, makasih. Itu Tanah Data Jalur Agam Ketiga 50 kota Minangkabau Nampusi Alam Tampuk Tangkai Lohat dan Tiga. Ya. Tu kami nak pergi tengok sekarang dengan Tuan Haji. Okey, sekarang kita tanya dekat mak, apa maksud dia? Apa maksud dia, mak? Tak ada gurau je. Okey, bye. Okey, so masa ni tengah kami nak on the way ke Batu Sangkar tu, kita orang terserempat dengan pancaragam ni. Okey, biasanya kalau dekat sana diorang punya budaya caranya untuk orang khatam Quran, diorang akan berarak beramai-ramai macam ni daripada satu tempat ke satu tempat, pakai baju adat semua, siap ada pancaraga nak bawa berarak ramai ke masjid, lepas tu diorang khatam Quran kat sana macam tu. Comel kan? Okay guys, so kita orang ikut jalan dalam, apa namanya ni, jalan dalam. Tengok tu jalan dia. Macam mana ni? Terima kasih. Kerobong. Jalan dia. Video yang awak nampak. Orang pun dia lalu. Break mustahak sini kan. Ya Allah, kita pun nak takut kak. Alah, macam ke Kau jangan apa kau takut dia. janganlah gelak-gelak, takutlah. Tapi lawak tu ada juga. Macam mana tu? Mama janganlah gelak-gelak, kita kena diam ni, kita takut ni. Nov takut. Yang macam ni dah okey, dah landai sikit. Kau tahu mertua aku pegang tepi ni, takut kau tahu tak? Kau jangan macam-macam. Kalau menekuk macam tu, dia kona apa sikit. Ya Allah. Terbang ni pakai tenggang. Ada turun ala dah. Ni jalan dia guys, memang mencabar. Kita orang betul-betul dekat atas bukit. Jalan dia memang kecil, halus je macam tu, nampak tu. Oh my god. Kita orang memang masuk hitam, masuk hutan jauh, kita masuk hitam pula. Memang masuk mana ni, Fel? masuk hutan tu. Mertua aku dah pegang ni, nampak tu. Jangan tak balik sampai besok. Aduh, kelakar. Ya Allah. Ini memang best. Tak Allah, mudahkanlah. Sebab jalan tadi ke arah Batu Sangkar tu, dia macam jam tau. Dia jam. Kita orang tak nak jadi macam yang semalam. Bila jam tu sampai 3 jam 4 jam 3 jam sangkut dekat situ tau. Jadi dia bawa ke sini pun okey, tapi dia punya mencabar tu first time weh dalam hidup weh. Macam kau tengoklah tu bawah tu. Mama asyik gelak je tau dari tadi. Orang dah lah jelas pun kita cakap Tuan Haji tu, tapi gelak lebih. Oh, mencabar, serius lah. Sini. Tapi okey sikit lah menurun ni kan. Tapi kat sini line ada dia. Banyak boleh tahu kan. Tu apa banyak mari sini apa? Kau jalan dalam mama ayah. Kalau orang tak ada banyak mari sini, takut tapi kita kan. kereta dapat. Ini untung ada orang ada selisih juga gitu. Tu nampak. Kita slow sikit lah, biarlah dia jalan. Kita selisih, memang kena berhenti salah seorang. Nyebut juga dia. Nah, orang motor ni kita yang tak ada juga. Aduh guys, so seorang nanti kita sambung lagi lah. Sampai Batu Sangkar je kita orang akan call. Call pula. Saya akan buat video, bye.
Wow. Wow guys. Oh my god. So kita daripada bukit-bukit Bukau tadi tu yang menyeramkan daripada atas sana. Tapi bila tengok view macam ni, okay, worth it. Berbaloi guys, berbaloi. Walaupun kerja dalam kampung, kita tengok pemandangan macam ni, berbaloi. Masya Allah. Cantiknya. Kita nak selfie kat sini tapi jalan ni sekecil sangat. Kita susah. Ni ada besar ni, ada orang ramai. Memang best. Apa ni, kedai warung? Wah, mai. Oh, berbaloi. Cantik. Makan apa tu, Mak? Mak. Ayah makan apa tu? Okay guys, so kita orang berhenti sekejap dekat sini. Cantik gila. Dia punya masjid, Masya Allah, tabarakallah. So orang ni ramah sangat. Kat sini ada satu homestay. Dia kata homestay boleh duduk kat sini. Kau bayangkan kat sini masjid, tandas dia memang best gila. Lepas tu homestay dia tu kat atas tu. Murmur je. Dia punya view. Kau tengok view dia. View dia weh. Tu Gunung Merapi tu. Gunung Merapi. View dia. Kalau macam nak vibe apa, sawah, Gunung Ganang, padi humah yang macam chill-chill, this is the place. Belah sana lagi cantik gila. Tapi sekejap, bagi aku minum air sekejap. Nak beli air. Okay guys, nanti kita sambung lagi. Best. So kita dah sampai dah dekat Ustana Pagar Ruyung. Besar gila. Ramai sangat orang. Mungkin sekarang pun kat sini memang musim cuti. Musim orang tengah bercuti. So ditaruh dalam. So banyak orang pakai baju kosting. Orang berolek gadang. So dia ada baju kosting yang boleh sewa. Bayangkan satu bangunan ni semua, satu bangunan istana ni diukir. Ukiran guys. Besar gila dia punya tempat ni. Istana Pagar Ruyung. Nabi ayah tu ada kenal ayah. Ayah hendak put dapat je. Gambek ke? Alah hai. Nanti kita ambil Amam jom. Istana Pagar Ruyung guys. Ikaw namanya pakaian bina kandung kalau kita untuk bina kandung. Kalau udah kita merapulai kita menyambui dan mana rumah ya? Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, sekarang ni kan kita orang nak sampai dekat sini, tempat yang sama juga. Kiyek bro. Ya.
Dekat kum dan selamat pagi guys. Okay today kita nak pergi sarapan. Hujan guys, hujan. Hujan. Assalamualaikum. Dah makan ke? Makan apa tu? Goreng. Oh, cik goreng ayam makan apa pula? Ayam masak pulut. Ada pulut pula? Ha? Assalamualaikum. So, kita nak sarapan tempat semalam juga. Di dapur Nukman. Sampai guys. Memang umak. So, kita nak sarapan ni. Nak makan. Mula korang teman jap. Kita ada kopi luwak. Tahu goreng. Tahu goreng ni sedap gila makan dengan cili. Lontong dia packing macam ni. Lontong. Ni lontong pecal. Ni nasi goreng dia. Guys. Mantul. So, kita nak makan lontong dulu. Tidak ada botol kat sini. Dia beli kat mana? Di sini. Ini dia di Batam. So, ni lontong. Oh, jatuh pecah. Kuah dia. Kuah dia ni kuat apa bang? Semalam kuah gulai. Kuah pucuk paku ni. Pucuk paku aku Assalamualaikum sikit. Minta plastik ni pak. Sorry, makasih. Mau sampai sini Makan sama. Sayur dia pun tu. Habis je goreng pik. Sayur dia tak jumpa ke? Habis juga. Habis tu. Dia ni tak nak. Takut. Tu yang dalam plastik tadi ada lagi. La haula quwwata billah. Nah, buatlah. Rajin buat. Mana? Lagi okey. Inilah kejadian dia, lontong paku. Pucuk paku. Nokri tak boleh makan ni pucuk paku. Sis kurang sikit pucuk paku sebabnya. Nah, engkau kuih yang 37 kan? 36. rupanya aku tak tekan rakam tadi. So dia dah ke laut. Ikut tak lapor ke? Dah dapat bayar cukai dulu ya? Aduh. Dulu kan jual. Tak tekan ni. Lontong. Pucuk paku. Sayur. Memang ambil. Kita topping lagi dengan kopok. Sedap sikit. Tu. Siap-siap jual apa? Mantul. Mantul guys. Aduh. Resmi ni kan siap. Orang minta air tu. Air lah minta. Sedap weh. Sedap guys. Tak gila. Dulu balang Pedas sikit. wayah tau. Sedap. Buat sendiri weh. Sedap. Pedas sikit. Hari bahan pengibu. Ada bakwan tu sayang? Nak bakwan? Abangnya letak macam ni. Ada bakwan mak. Ini cari ni. Ada lagi. Oh, habis. Alah. Oh, laku kali kami bahan awak. Dah 2 hari datang tak dapat makan bakwan. Jorin tak mantan. Wan. Nak mantan. Udah lah pak, enggak apa-apa. Nak rasa lontong, sedap gila. Ya. Sama, dia kenyang. Jangan nak tu. Rasalah sikit. Oh, ada kuah. Lupa kuah dia. Nasi goreng diorang kat sini ada kuah. Makan.
Jom makan. Habis orang tu. Di pesan tadi. Makan tak? Oh, aduh. Itu hari makan. So sekarang aku nak tunjuk kat korang dia punya pecel lontong, pecel sayur. Makan ni. Okey, tu dia punya pecel, ni dia punya kuah. Bawa lah. Gitu. Rokok wayar warna aku tu. Rokok atuk wayar warna. Weh, mantap weh. Dah. Jap. Enak banget. Mantul. Hujan pada semalam ke? Tak berhenti. Malam kumpul kuat tu. Apa? Dia penat weh. Dia bawa, kau tahu dia bawa kereta ke mana? Hutan belantara tu kau tahu? Ya.